Assalamualaikum semua, Ramadan Karim. Hari ini 16 malam 17 Ramadan, 6 hari bulan Mac 2026. Ini kita ada program dengan staf Kiswah. Kita buka puasa di rumah rakit Kiswah, tarawih sambil memancing. Jom kita tengok apa akan berlaku pada ini malam. Lupa like, share, komen dan subscribe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan istri anak-anak perempuan hati kami juga syifa'ah. Allahumma zakirna mimma nusina wa anna min dhikna sahima wa dhikna tilawatahu ana al-layli wa tarafna hadha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. So, buka puasa ya untuk malam 17 Ramadan. Allah maka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Rahmat wa ma' wa batallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Allahumma barik fi ma sabtana kina azabana bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Buka puasa semua. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terlepaslah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pakcik apa nama cik dah sampai dah. Dah hampir semua dah sampai dah juga. Jadi apa? Ya. Macam mana ni? Macam mana apa-apa lah. Ini kita terlambat sikit sebab masak dan menyediakan dessert. Jadi lepas ni kita nak semayang. Okey. Terima kasih. Makan. Mantap. Okay, ini suasana kita buka puasa malam 17 Ramadan Zulquran ya. Ini program tahunan kita ya. Ini Kiswah. Baik, sedap Bais? Lauk apa tu? Kasam. Ini dah nak habis. Ada mendai. Lauk apa tu mendai? Ayam masak lemak eh. Cik Duan. Zain sana dia. Okey ya. Okey. Tambah lagi. Habis pun nak tambah lagi. Ayam banyak. Oh, ni antara juadah kita ya. Juadah kita. Tu ayam 3 ekor masak lemak. Okey, ni suasana kita buka puasa di rumah rakit 1447 Hijriah bersamaan dengan tahun 2026. Abah ni. Apalah abah ni padam-padam lampu ni. Cuba banyak. Iyalah. Air tak tentu kan ni. Tak biasa tu ni. Ada yang tengah. Dia apa dia? Okey, kau ni apa? Tahun ni buka puasa okey ya. Oh, tahun ni alhamdulillah. Tapi nampaknya kita macam penyertaan tu makin kurang. Penyertaan? Walaupun kurang, tetap meriah. Makan banyak, makan sedap. Dan terima kasih kepada yang bawa makanan semualah dan yang menjayakan program ni. Tak ucapan tahun ni. Makin lama semakin improve lah. Sampai saya dulu saya banyak perkataan, ini banyak perkataan.
Ni kaum ibu ya. Nak makan yang selera. Ya. Apa pendapat Ustazah? Hang cakap je. Tak pandang tak apa. Ha. Alhamdulillah. Okey, mantap. Janganlah lidah meluk. Awak siapa nama? Noha. Kau siapa nama? Zulaika. Awak? Naila. Siapa ni? Sibuk. Oh, jangan bahaya. Ni Ramadan. Ramadan. Hai Ramadan. Ni Fatimah dengan siapa tu? Masih. Muhammad Adil. Okey Judin. Apa perasaan Judin? Alhamdulillah. Ini tak sangka kita dapat buka puasa kita tahun ni diundang bersama ahli keluarga Kiswah. Ya. Dan semoga penyertaan kali ni lebih ramai lah insya-Allah tahun depan dan seterusnya. Makanan pun sedap. Tapi kumpul. Tu Judin, saya buat mancing. Tanya Abang Duan pula. Macam mana Abang Duan? Alhamdulillah. Syukur tahun ni jaya juga lah situ. Walaupun tak ramai, tapi makanan pun banyak. Dak lah ini. Kita yang kurang lah tahun ni. Tu je. Dua keluarga tak ada. Keluarga Anas dengan Syafiq. Sallallahu wasallam alaihi. As-salatu sunat at-tarawih min qiyam syahr Ramadan 20 raka'at. As-salatu la ilaha illallah. Ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل. Ini adalah menu More pada tahun 2006 di Rumah Rakit Kiswah, iaitu Big Mac Burger dengan roti john dia, dengan ayam dia, dengan french fries mantap, dan juga dengan panggat pisang mantap. Okey, ini More kita. Oh, dia tak apa dulu ya. Ada orang Azan. Alam. Kubaknya Syafiqah dan anak kecil makan dia. Tu sedap. More kita apa? Big Mac. Oh, Anggun Nafisah sukanya dia lompat lagi. Kamu muntah lah. Tadi makan banyak. Ni Haji tidur. Sini terawih tidur. Ni pakat ramai-ramai nak balik dah ni. Dengan kami keluarga je lah. Udah nak balik. Ustazah Wawa nak balik. Ajar. Okey, dah balik dah daripada RRK 2 keluarga Benduan dan Apple serta Ustazah Wawa dah pergi balik dah. Okey,
Itu saja ya program kita untuk kali ini. Tinggal keluarga Koma dengan Judin. InsyaAllah kita tengok macam mana apa cerita. Ada set atau tidak pada malam ni, insyaAllah. Balik dah. Nanti dengan Ustaz Judin. Okay, jom. Salam. Okay, Judin. Ni Ustaz. Okay, sama. Okay. Saya kamu. Tinggallah kita orang. Okey, dah pukul 6 ya. Tadi pukul 5 lebih kita bangun. Budak-budak ni lambat ni. Kita bangun sahur. Yang kecil ni pun puasa juga. Sahur adik ya, cepat sikit ya. Kak Anzan ya. Okey. Kakak. Adik makan sahur. Ni suasana 6 pagi. Kejap lagi azan subuh. Di rumah kaki. Nak mentari maghdubi alaihim wad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Suasana 7 pagi 17 Ramadan ni. Subhanallah. Cantik menangan. Wirid subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk Syabudin Temelur. Nombor mutalik khas Wakaf Pahang anda tu, tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat bertunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bayar.